Ada 3 bentuk nas. Nas maknanya ayat Quran atau hadis. Nas ni kata bahasa Arab. Yang saya tengok digunakan dalam bahasa Melayu. Ada 3 bentuk nas. Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Al-Quran, apa maksud Al-Quran? Kalamullah. Apa arti kalam? Kata-kata atau firman Allah. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Diturunkan ke atas Muhammad sebagai mukjizat dan untuk beribadah dengan membacanya. Itu definisi Al-Quran. Al-Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah. Adapun hadis qudsi ialah apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW daripada Allah. Itu hadis qudsi. Beza dengan Al-Quran tadi, hadis qudsi makna dia daripada Allah, sedangkan lafaznya daripada Rasulullah SAW. Al-Quran tadi apa? Makna dan lafaz daripada Allah. Hadis qudsi makna daripada Allah, tetapi lafaz daripada perkataan Rasulullah SAW sendiri. Maknanya Nabi yang susun perkataan itu, sedangkan makna dia daripada Allah. Adapun hadis nabawi, segala apa yang dinisbahkan pada Nabi SAW daripada perkataan, perbuatan dan perakuan. Yang ini seperti yang kita tengok dalam hadis, bahawasanya Rasulullah bersabda. Istilah bagi perkataan Nabi SAW. Perbuatan Nabi, perawi itu kata, aku melihat Rasulullah buat sekian-sekian. Nabi tak bercakap, tapi perawi melihat perbuatan Rasulullah. Itu dikira hadis. Apa itu perakuan? Perakuan maknanya Nabi SAW mendengar sesuatu, melihat sesuatu dan dia berdiam. Dia tak buat apa-apa. Iqrar bahasa Arab dia. Itu satu hukum.